Akhirnya, selepas kita mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan untuk mengambil tindakan undang-undang yang tegas ke atas perogol-perogol yang membuat salah laku jenayah ke atas pelajar tingkatan 3 di Melaka. Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Sebentar tadi Kementerian Pendidikan mengumumkan secara rasmi perogol-perogol itu telah dibuang dari sekolah mereka, dan keputusan yang telah diumumkan hari ini, perogol-perogol itu akan menduduki peperiksaan SPM di dalam tahanan lokap atau penjara atau di tempat yang berasingan daripada sekolah asal mereka. Ini adalah satu keputusan yang tepat dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan dan Kerajaan Malaysia demi menjamin keselamatan anak-anak kita yang lain yang akan menduduki peperiksaan SPM pada bulan November, bulan 11, bulan hadapan. Kemarin sememangnya heboh dan viral lagi apabila berpuluh-puluh juta rakyat tidak berpuas hati dengan skandal jenayah rogol di dalam institusi sekolah, iaitu sekolah terbaik di negeri Melaka. Apabila perogol-perogol itu dibenarkan menduduki peperiksaan SPM. Saya secara peribadi ingin menyatakan ini bukan gangguan seksual, ini bukan salah laku seksual, tetapi ini adalah jenayah berat yang mana di bawah peruntukan undang-undang suspek-suspek penjenayah tidak boleh dijamin bebas daripada tahanan lokap atau tahanan penjara kecuali atas budi bicara, kuasa yang arif hakim dan mahkamah. Oleh itu, bagi mengelakkan kes ini berulang, untuk memenuhi saranan Kementerian Pendidikan sebentar tadi yang memerlukan sokongan ibu bapa dan masyarakat demi menjamin ekosistem yang selamat di semua sekolah, saya dengan rasa rendah diri ingin menyatakan secara terbuka, sudah tiba masanya Yang Berhormat Menteri Pendidikan yang mendapat peruntukan belanjawan di bawah bajet 2026 lebih RM66 bilion telah dibentangkan di Dewan Rakyat baru-baru ini untuk peruntukan keuangan itu sebahagiannya digunakan dan dimanfaatkan untuk pasang CCTV. Dalam kes Zara, pihak Kementerian Pendidikan mengaku tidak ada memasang apa-apa CCTV di bangunan asrama, dan untuk mengelakkan jenayah rogol ini terus berulang beratus-ratus kali di semua sekolah dari Sabah, Sarawak sehingga ke negeri Melaka, adalah lebih baik jika Yang Berhormat Menteri Pendidikan memasang CCTV segera demi keselamatan dan nyawa anak-anak kita semua. Saya amat yakin jika kita pasang CCTV di semua bilik darjah, bilik pembelajaran, bilik sekolah, bilik asrama, bangunan asrama maupun di dalam bilik tandas, tragedi kematian misteri dan tragedi jenayah rogol seperti yang berlaku hari ini kita dapat elakkan dan kita dapat selesaikan secara tuntas. Dan saya juga ingin mencadangkan untuk ibu bapa memainkan peranan yang cukup penting untuk mendidik anak-anak kita, tarbiyah anak-anak kita agar
Jangan jadi perogol di sekolah. Justice for Zara, justice untuk nyawa anak-anak kita di seluruh negara. Checkmate. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.